Kedai makan Aira. Kita tengok apa ada di sini. Kak, Assalamualaikum Kak. Salam. Kak, ni makanan apa Kak? Ya. Makanan apa ni? Nasi Padang eh? Padang. Oh, nasi Padang. Okey, okey. Oh, Masya Allah banyak ni. Baik ni. Kak, nak nasi Kak? Makan. Nak makan Kak, makan Kak. Okay, bagi ni Kak. Ya, yang apa Kak? Yang ni. Ha. Oh, besar Kak eh. Oh, ya. Ni ayam potong 8 Kak? Ya. Ayam potong 8 eh? Ya. Oh, besar ni. Oh, kerabu pun ada. Oh, baik ni kerabu ni. Rabu dia. Kerabu pun ada eh. Ni kuah campur Kak. Kuah campur. Ni apa nak? Tetel. Oh, daging tetel. Oh, daging tetel lah. Baik ni. Masakan Padang, masakan Padang. Oh, yang nyari makan sedap-sedap ni. Ada ni, yang ni. Ni. Okey. Oh, ni boleh campur eh. Ni pun Boleh. ni sambal hijau. Sambal hijau eh. Ni apa eh? Pucuk paku. Pucuk aku. Masya Allah. Hari kita makan sayur-sayur eh. Hari kita makan sayur-sayur. Masya Allah. Kuah. Kuah campur boleh? Kuah campur boleh? Kuah campur boleh? Ya. Oh, baik ni. Okay, Kak. Kalau macam ni berapa Kak? 16. Ha? 16. 16 eh? Kalau macam ni 16 eh? Oh, Masya Allah. Baik ni. Kak, dekat mana Kak? Ini pasar kita Jalan Nirwana. Kompleks Muhibah Taman Nirwana. Buka hari-hari Kak? Hari Jumaat cuti. Jumaat cuti. Ya. Dari pukul berapa? 9 sampai petang. 9 sampai Petang. 4 petang. 3 petang. 3. 9 pagi sampai 3 petang eh. Terima kasih Kak. Saya makan dulu eh. Bismillah. Senang je. Korang search je Kompleks Muhibah Taman Nirwana. Korang cari kedai makan Aira.